Okey, Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada Inting Records, Dr. Sampuan kita ada hari ini dan semua kru-kru. InsyaAllah hari ini kita nak syuting lagu Salam Manzur Rasul lagu yang pertama kita dah rekod, khususnya untuk nilai konsert kita konsert insyaAllah tahun ni. InsyaAllah nantikan, dah lama tak syuting. Kita dah lama tak buat album, khususnya album lah. Single ni kita biasa buat lagi. Untuk album ni kita dah sangat lama tak buat. Jadi pada saya itulah momen yang tak boleh kita nak lupakan lah. Apabila kita dah kena masuk studio balik, kena berkampung balik, persiapan untuk buat video muzik kan. Jadi benda tu mengimbau nostalgia balik lah. Untuk lagu ni masing-masing Hijaz ni, Abang Isman, Abang Faizal, Abang Munir, Abang Arifin. Empat-empat ni kami kena buat lagu sendiri. Malam ni kita tema dia Arabic lah. Cuma kita kekalkan jubah dengan kupai Hijaz. Dan kita ambil sedikit keberkatan rida ni, sebab dulu Rasulullah pernah hadiahkan para sahabat dengan rida. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Bagi saya lah setakat ni yang lagu yang memang menyentuh akhir bersamamu lah, lagu Munajat. Tengah malam kami pada hari ini ingat habis ke petang rupanya sampai ke tengah malam. Dan pada saya yang paling pada sahabat lain saya tak pasti. Yang susahnya pada lagu saya. Pada lagu saya sebab lagu tu cara penyampaian dia tu saya pun tak mampu nak, asalnya tak boleh nak introkan lagu tu. Tapi sahabat alhamdulillah dia orang tera semua. Jadi dapat menghasilkan yang terbaik dalam lagu Akhir Bersamamu tu. Saudara Isman hantar demo pada saya memang dengar melodi tu dengan berulang kali. Dan saya memang dah selalu pergi melihat kematian, hantar jenazah ke kubur. Jadi kita nampak benda-benda macam ni. Orang cuma ingat setahun dua je. Lepas itu hilang. Makin hilang. Jadi saya pun dengar melodi tu, dia datang satu ilham, mati itu pasti. Sebenarnya memang satu cabaran lah pasal Hijaz ni daripada kita kenal daripada mula, lagu diorang ni memang ada mendapat tempat dekat peminat kan. Jadi lagu diorang, kualiti diorang ni memang bukan kualiti biasa-biasa. Jadi setiap kali kita buat tu nak kena memang satu tekanan lah, nak buat lebih baik daripada sebelumnya. Kali dia keluar lagu tu dia akan pergi naik satu darjat, dia naik. Okey, buka tangan. Yes, good. Lagi buka tangan. Yes, good. Nice. Alhamdulillah, muzik video Segading Seiring Hijaz is a